Tak gerti masak Kalau saya masak takut jiran-jiran pergi beli makanan lain lepas tu. Okey, masukkan semua satu tin kat dalam ni. Ya, tak keluar. Dia pinjam vanilla essence saya, tak pulangkan lagi. Saya beli je lain baru. Dah minta segan pula. Nanti lepas dah tengok video ni, jangan lupa pulangkan vanilla essence tu ya. Macam kat kedai. Lagi sedar dari kedai. Aku dah cakap dah. Mentang-mentang kita duduk sebelah. Marah sekarang. Turunkan ilmu tu. Ni marah dah. Marah bapak awak. Kindergarten hura-hara. Black Pepli pula tiba-tiba. Once again, welcome back to JR Family Channel. Cik. Okay korang. Meriah kan dapur. Okay. So, hari ini kita nak buat close house. Kita tak buat open house tahun ni. Okay, so kita akan buat menu nasi ayam Mama masak. Tak layak jadi. Hai. Kesimpulannya aku buat itulah saya panggil mama saya untuk masak sebab mama saya rajin dan saya malas. Tapi saya nak buat bread butter pudding. Kisahnya hari ni sebenarnya kawan saya, best friend saya, Anis yang akan datang. Tapi Anis yang akan datang. Anis dengan Sabrina kawan saya sebenarnya tak ramai pun. Lepas tu tiba-tiba semalam pergi lepak dengan jiran sebelah. 2 orang je ke? Dia dengan suami dia lagi, so 3 orang lah. So macam tu je sebenarnya saya nak buat untuk diorang je. Tiba-tiba semalam kita pergi rumah Fira, tiba-tiba ramai pula tidur rumah dia semalam. So suami saya ajak diorang lunch. So hari ni macam tiba-tiba jadi open house jugalah macam It's Maria not. juga. Dia kau dia ada orang lain. Close Ni house cuma lah. Orang yang datang melawat. Itu je pasti. Kita ramai lah, lebih kurang lebih 20 orang. So Kawan anak 3 orang tu and then jiran. jiran kita orang telah beramai. Tak open lagi. Kita tak open lagi untuk orang lain. And kemungkinan tahun ni memang tak open lah untuk orang lain sebab PMS baru berjemaah. Ya, betul. Jimat. Baiklah. Mama dekat sebelah akan buat nasi ayam. Saya akan buat bread butter pudding. And saya macam biasa kita tengok dekat TikTok je. Resipi. Okay korang, saya baru lepas cuci beras. Sekarang ni bermulalah bread butter pudding kita. Kita memerlukan roti gardenia. Kita memerlukan 10 keping. Dan kita akan guna mangkuk ini. Okay, so kita bawa keluar dulu 10 keping. Tapi kecil je lah ni. Ni siapa first come first serve lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 10. By the way ni adalah pertama kali saya buat bread butter pudding. Tak tahu je ya. Semua jadi lah. Okay. Lepas tu kita perlukan butter. Okay, kita perlukan butter. Okay, the butter we need to put on the bread. We spread it first on the bread like this. Tapi yang ni baru keluar peti. Susah lah pula nak spread dia kan. Kena tunggu sekejap. Tak boleh nak buat. Patutnya keluarkan dari tadi. Okay, so dah boleh dah. Dia dah. Sebab cuaca sekarang agak panas. So nak cuba cair tu tak lama sangat lah. Kita akan spreadkan dekat atas roti macam tu. Dekat setiap roti. So ada 10 roti. Buatlah dekat 10. Okay, you spread je. And then kita akan potong 1 keping roti ni kepada 4 bahagian. So how it will look like? Let me show you. Okay, so nampak roti ni? Zoom lah nanti kan. Kita akan potong dia 4 macam ni. Macam tu. Nak guna gunting pun boleh. Lepas tu letak je terus dekat dalam mangkuk ni. Mangkuk yang korang nak masuk oven nanti tu. Masukkan aja. Susun. Okay, buat je semua roti sampai siap. Saya punya mata sampai sekarang pedih sebab bawang merah tadi tu. Mama saya potong. Wah, ni panas. Dapur ni panas. Saya nak pasang aircon kat dapur ni. Kalau pasang aircon, heaven weh. Semua orang yang masuk dapur saya cakap panas. Sebab memang panas kan. Cuma tak ada plug lah. Dia akan nampak ni wire terjuntai gitu. Sebab kita tak plan at first kan. Bila kita buat ID kita kena plan forward. Ush. Oh sorry. Baiklah ada mak saya. Kalau tak ada mak saya ni, mungkin saya order je semua benda. Saya ajak masak tapi itulah dia masak seorang-seorang je sebenarnya. Saya kat tepi ni buat benda lain. Maaf tak gerti masak Kalau saya masak takut jiran-jiran pergi beli makanan lain lepas tu. Kakak saya pregnant guys. Doakan dia selamat guys. Okay korang, so dah siap. Kita ada 2 kat sini. 1, 2 mangkuk. So ini konsep. Kalau habis lah. Tak ada ni restock lah. Okay, so kita akan sambung buat. Kita memerlukan kita punya and then susu cair. So selalunya benda-benda macam ni kita suruh suami kita buat. Tapi hari ni rasa nak berdikari. Okay, masukkan semua satu tin kat dalam ni. Ya, tak keluar. Nampak sangat tak pernah buka tin susu. Macam mana ni? Adakah saya memerlukan bantuan suami saya? Ni kalau tak keluar juga. Tahulah. Oh, ni namanya legend. Mana cakap kita tak pandai. Ya, saya pun tak pandai sangat. Belagak je. Macam tu
Baru betul ini, baru betul keluar. Tanya apa tak tahu siapa buat tadi tu. Okey, 1 tin susu cair. Saya memang jarang masuk dapur. Saya senang selalu masuk dapur. Cuma jarang buat benda-benda merepek macam ni. Selalu buat benda-benda sihat je. Lepas tu kita perlukan 3 biji telur. Saya dah pecahkan dan masukkan dekat dalam ni. Nampak 1, 2, 3 tu. Kita masukkan. Sorry kita bukan KA yang ada kamera cantik untuk tunjuk shot-shot. Lepas itu kita perlukan, tengok TikTok tu. Sugar. We have the sugar here. Nampak? Tada! Function lah suami saya beli. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 tablespoon. Okay, next kita perlukan vanilla essence. Okay, saya beli yang baru sebab semalam jiran sebelah saya, dia pinjam vanilla essence saya, tak pulangkan lagi. Saya beli je lah yang baru. Dah minta segan pula. Nanti lepas dah tengok video ni, jangan lupa pulangkan vanilla essence tu ya. Letak dia nak buka ni. Sayang! Tak boleh nak buka ni. Kau tahu kenapa aku panggil dia tak nyahut? Rupa-rupanya. Daddy, tolong buka ni. Tak boleh buka. Si dia melekat. Yes. Comelnya awak ni. Awak tidur atas daddy ke? Handsome-nya. Handsome-nya ya Allah. Nak Joanna ni. Okay, suami saya dah bukakan. Allah, saya ingatnya handphone. So, 1 teaspoon. Okay. Lepas itu, kita akan blendkan. Ya. Blend for few minutes, dia kata. 1, 2, 3, 4. 1 minit. Kita blend dalam few minutes Okay, so bila dah blend, dia akan jadi macam berbuih-buih tu. So kita akan letaklah dekat dalam kita punya benda ni. Okay, abaikan vitamin minum tadi. So kita akan tuang benda ini. Yang ni pun baru cuci. Okay, kita akan letak dia. Memang banyak sangat benda kat workstation. Nampak tak cantik dengan handphone dah dekat sini. Okay, kita buat yang lagi satu. Tak apa, lagi satu. Okay. Sorry saya bukan chef tolong jangan judge banyak sangat. Bau dia wangi. Mungkin sebab vanilla essence tadi tu kot. Okay, lepas tu kalau ikut resepi, dia akan tekan-tekan sikit macam tu bagi semua roti masuk ke dalam. Okay, sini pun sama, tekan. Semoga jadilah, ya Allah, takut. Kalau tak jadi, semua dah serap Semua dah serap. Nampak pun menarik sebenarnya. Mesti mama saya tak sabar nak rasa. Kita akan tabur chocolate chips yang ni. Ni saya minta mama saya belikan. Harap-harap sedaplah chocolate chips yang ni So, kalau ada orang dia akan tabur kismis. Macam saya bukan penggemar kismis. Saya suka coklat. So, kita tabur coklat. Kalau korang suka white chocolate, tabur white chocolate. Ikut suka korang lah. Korang setuju tak lepas ni saya buka kelas bakery tiba? Okay guys, so kita akan masukkan dekat dalam oven yang ini selama berapa minit? Mari kita cek di TikTok. Mengikut TikTok cakap, bake in a preheat oven at 180 degrees Celsius for 40 minutes. So, kita kena preheat oven dulu. Tak tahu macam nak preheat benda tu, tapi kita tanya ChatGPT. Kita sekarang dunia IT. So, boleh kita tanya online je. Okay? Saya dah preheat dah. Saya tunggu 10 minit baru saya akan masukkan kita punya bread butter pudding. Mama saya kata, wow, cantiknya. Saya pun cakap, saya anak chef kot. Je. Mama. Cantiknya Mama. Ui, cantik. Cantik kan mak saya? Ui, cantik. Mama saya. Orang kata muka saya macam mak saya, betul ke? Cuba komen. Saya ingatlah tudung ni. Cantik lah mak, dia macam berkepuk-kepuk. Cantik. Tak boleh percaya. Betul lah. Cantik. Kalau tak cantik, Nana cakap tak cantik. Pelik. Kalau Nana cakap, Mama cantik lah Mama buat style tudung ni. Cantik lah tu. Cantik. Eyeshadow Mama cantik. Sebab sama colour. Hari ni sama colour. Biru. Jadi cantik. Style. Saya dah masukkan 40 minit ya. 180 darjah Celsius. Boleh nampak kan? Okay, so sekarang ni kita akan masak dia punya kuah pula. So kita perlukan kuali lah. Kuali ni dia ada handle tau. Nanti saya letak handle. Sekarang tak payah lagi. So kita akan masukkan. Masukkan apa? Tengok dulu resepi. 2 cups of milk. 1 cup adalah 250 ml. Okay. Kita akan pakai this one. Okay. 1 cup. Okay. Lagi 1 full 2 cup. Alright, perfecto. Kemudian kita akan masukkan 1.5 cup of water. 1 into here. Kita diam water. Lepas tu kat situ ada gerai makan, medan selera. Ayam gepuk pedas Mama kata sedap. Sedap. Ciri dia pedas gila. Joanna dengan Mama boleh makan, saya boleh makan. Ya, jom kita pergi lalu. Besok, jom. Besok dia sekolah. Kita pergi buat konten. Besok kan dia sekolah. Kita pergi time rias makan. Saya nak rias fishing juga. Alah. Tunggu dia pesan sikit guys. Korang bayangkan rias dengan daddy fishing. Ui. Tu besar sikit. Memang dia macam gitu tu. Tengok dia ni. Tengok saya punya ni.
masakan. Bawah, bawah. Cantik je. Oh, memang tu lah bagi tahu. Dah Buat rasa. ayam. Rasa secantik itu tak tahulah. Mesti Uish. confirm. Cantiknya tapi ni lagi cantik. Saya pakai makeup ni. Kalau saya berpeluh. Makeup tak boleh Tak, sebab saya berpeluh. Sudah berminyak. So kalau saya tarik Ada tu. pun gila hebat makeup saya. Tak ada kesan. Wish. Next, we need the custard powder here. We need open first. Open, shut, and open, shut, and put down in your... Okay, so ini adalah 1 tablespoon. Kita baru cuci, kita nak 2. 2 tablespoon of custard powder. Okay, 2, 1. Well. 2. Okay, so 2 tablespoon. Ni dah ada lah lagi. Orang-orang. I love you, mommy. 3 tablespoon of sugar pula. Oh, kita kena cuci lagi sekali benda lah ni. Kita letak sugar pula dalam ni. Mama saya bebel tengok barang-barang kat dapur banyak sangat. Okay, next we need a sugar. 3 tablespoon of sugar. 1, 2, 3. Okay, done. And then what next? And then we kacau-kacau dia. Okay, fine. Kacau dia. Kacau. Uish, handsome you, Rias. Dia mandi lah, Rias. Saya tak ada lah apa mixer tu. Saya ada sudu ni je lah kacau. Jadi tu jangan lupa letak yang Rias buat patah tu. Yang Rias buat konten. Konten apa tu yang dia buat resipi kain ramen tu. Yang huru-haru yang peach tu. Peach Korean. Apa benda tu. Gaul. Jangan gaul atas ni. Gaul atas. Tu. Kuali. Yang mana saya boleh guna? Tengah-tengah ni. Okay, so kita akan buka api dulu. Okay, ni kita gaul je dia sampai dia berbuih. Ayam dah diperap oleh mama saya. Ini kaki ayam mungkin nak masuk dalam sup dia. Sebab kalau buat sup, memang sedap ada kaki ayam. Walaupun saya tak makan tapi saya tahu benda. Perisa dia, yes. Okay, korang nampak kita tak boleh biar dia. Nanti dia akan melekat-lekat. So, as per recipe dia kata bila dah bubbles, dah boleh stop dah. So, ni dah bubbles, kita boleh stop, tutup api dah. So, I akan masukkan kat dalam jug. And then kita masuk dalam peti. Sebab saya suka makan bread butter pudding dengan kuah yang... Kalau mama suka yang segitu panas. Dah jadi getak ni. Okay, saya dah letak kat dalam ni dia punya custard cream kita. So, kita akan masuk dalam peti. Riz punya juara hari ni, cocktail. Sebab cocktail Riz buat memang sedap dah. Kenapa gitu? So ni, dia tengah buka jelly. Saya punya lagi 9 minit. Kenapa saya nak tunggu siap yang saya punya bread pudding tu first time buat? Sedap. Ada yang lupa dah sedap. Amin. Ni soup in the making. Love bau dia sedap gila. Dah siap. Wow, rupa paras ada rupa. Nampak menarik. Wow, mak is love. Bau pun sedap. Wow, cantik. Ya. So nanti ni kita akan letak kat depan lah. Kita biar jadi dulu sejuk daripada panas sangat-sangat. Still ongoing. Wow. Anak saya lepas mandi. Pakai pampers je dulu. Ay. Tengok bedak. Oh. Mana Ultraman pakai bedak? Mana Ultraman? Macam mana Ultraman pakai bedak? Kelakar lah Ultraman pakai bedak. Handsome-nya ya Allah. Aduh. Okey, Mama dah masak ayam. Cantik gila. Golden. No. Mama punya resipi kau tak kena bedak. Mama besarnya ayam. Bila masak kecil tu dia tak juicy. So bila masak besar bila potong dalam dia juicy. Wah, tu tips tips. Okey, tu dia di dapur. Jom, ini sup. Mama hati-hati. Licin je jatuh. Jatuh. Oh, jatuh. Ni sup. Hati-hati Mama saya goreng. Ni air. Koktel kita dah siap. Kenapa? Tak kicap. Back again. Ni kita punya air sangkuit koktel. Dan ini kudap-kudap Mami buat tadi. Dan ni kita ada burgadal. Makan bersama Laini McQueen. Ni burgadal kita. Lala. Okay. Nah, ni Altoy. Altoy ada bedak. Oh, what apa ni? You eat. What you eat? What is that? Banana. Mana show me? Sedap? Sudah. Enough, okay? Saya kenapa? Sedap ke banana? Sedap banana. Okay guys, kita ada tetamu yang pertama. Ini tetamu yang tiba-tiba sampai. Aku terkejut sebenarnya sebab kita mula siap. Orang jauh tu. Kekuatan. Terengganu dan ke sini. Terengganu sempat je kok. Semalam. Ui. Tak nak lah. Gila, raya sakan. Sayang tu bila nak mandi? Saya dah mandi, okay? Tolong Ya ke? Bila nak pakai baju comel ni? Pakai seluar gajah lagi mana? Seluar gajah. Lagi pulau. Dan kuasa sun kafe. Ui, banyak benda yang berlaku. Kenapa ni? Hah? Awak kenapa? Hey, apa? Drama apa? Sayang baru mandi ke? Ada. Bau angin semacam ni.
santai je lah. Okay, so kita suruh Riz potong. Kita bagi kerja sikit kat dia. Wow, menariknya ayam tu. Macam besar je. Okay tu. Okay. Alright. Tak tahu lah nak tengok ayam ke nak tengok sayang. Ustaz! Tengok baju. Stand up. Look at your baju cantiknya. Ulu isyumnya. Wah, Isanya. Anak siapa ni? Dedes. Mana serius? Yes, hot. Sana hot. Tengok tu, Daddy nak hot. Dia memang manja sekarang. Kado tu hadiah ayam. Bahasa Perancis. Kado. Masih bertungkus lumus di dapur. Cek ayam mana yang tak masak. Dia masakkan sikit lagi. Dan Rias sedang makan. Orang first yang menjamah nasi ayam. Ada ayam ni. Sedap ke? Sedap. Tidak. Ya ke? Sedapnya. Tengok tattoo Rias. Lightning McQueen. Wah, cantiknya. Mami pun ada tengok. Ni sebenarnya tattoo ni Jo beli tahun lepas masa birthday dia, tapi Lala terlupa nak pakai. Dia acah-acah tattoo je ni. Kalau lap pakai tangan macam tu, rap-rap sikit hilang terus. Love you. Tinggal pun kita pakai pinggan Lightning McQueen yang tak habis tahun lepas. Okay, tisu pun tisu Lightning McQueen. Ni keadaan. Tak tahu lah Riz dah tunjuk ke belum. Tengah tunggu Kishaps. Ayers. Okay, so Mama makan. Mama orang kedua. Oh, nampak pun sedap dah. Jadi. Saya nak pergi sendiri. saya nak makan bila? Ajar saya tengah ajar dia. Tengok ni budak ni. Dia makan, dia pergi baling je makanan. So, duduk situ. Makan semua yang dia tumpahkan. Dia pergi baling je pinggan. Now, saya pula nak makan. Sebelum orang datang, sebelum melayan tetamu, saya layan diri sendiri dulu. Diri sendiri. Jangan bagi tanya car like McQueen Rias. You sit there because you throw your food. You understand? You don't throw food. Ingat senang ke nak dapat makanan, ha? Tok Ayuh kena marah sebab makan berah. You need to appreciate nasi. You need to appreciate food. You understand, Altai? You don't throw foods. Okay, Mami tengah ambil makanan. Okay, so sekarang ni saya ambil sup dan semua benda magnet kat sini. Dan saya nak cuba. Ini 100% Mama saya yang buat. Nanti saya nak try bread. Nanti sayang tu kena belajar. And then Mama pun akan keluarkan, saya akan keluarkan ayat yang sama Mama tadi. Mama will be so proud of me. Kalau Nana berjaya buat, Nana akan ulang ayat tu pula nanti. Mama will be so proud of me. Tak gila tu yang. Saya rasa ni, ada orang kata minggu depan buat lagi Jom. Sedap tu. Dia cakap beli kat mana? Siapa lambat dia tak dapat lah. Yang ada tu ada. Siapa lambat nanti kita ada grab lah nasi ayam. Kena marah dengan Daddy. Nampak? Jangan pun. Tak boleh ni. Want to throw it again? No. Kena marah sebab buang makanan. Okay, macam mana reaction? Macam lagi? Hakim sebagai peminat tegar nasi ayam lah. Tak boleh hidup tak ada nasi ayam. Betul? Potong-potong sikit cari nasi ayam. Betul. Sampai Kerawang dia cari nasi ayam itu. So, apa kata Cepat-cepatan tau mah cakap habis. Sedap. Nampak? Sayang? Tapi memang sedap Mama. Kalau Mama kat dapur pun anda cakap sedap juga. Saya kan cakap sedap lah. Sebab Mama kat situ. Kalau tak, pedih lah Mama. Tapi memang sedap Mama. Sedap. Kalah kedai tu. Ya tu. Kalah kedai. Sedap daripada kedai. Dia macam ikhlasnya. Sedap Betul gila. betul. Boleh rasa keikhlasan Mama buat. Siapalah potong ayam. Cantik gila ayam. Alah, segabuk lah. Sedap ke kan ayam tu? Saya try ni bread pudding saya buat. Sedap. Sayang. Sedap tak? Alah. Saya nak try belum? Dah. Sayang pula try. Dia kena sejuk lagi kot. Saya lagi suka kalau sejuk. Oh, tak sejuk. Dia punya sos tu yang Mama makan. Ni jaga hati ke tak ni? Tak tahu mana betul mana tak. Boleh percaya ke sebab saya record kan? Sebab dia tak manis sangat. Dia kurang manis. Manis dia perfect. Dia boleh makan banyak. Masak tu. Boleh jual tu. Ya ke? Ayam ni boleh jual. Barang Ramadan kita jual nasi ayam. Tapi nasi ayam memang sedap tu. Jual nasi ayam bulan Ramadan. Laku tu. Kan? Tahun depan Kita ambil bulu luar. Tahun depan Mama juga. Memang assistant. Ni ada sebelah assistant. Dia busy dia. Jangan naling tau assistant. Saya seorang tu kena ayam. Riz apa? Ni kenapa salah order ni? Rin terus tahu jadi gapo time tu. Ada dia menggelabah terbaling apa ke. Tahu. Terkencing pula ke. Cari staff goreng ayam.
Wih, jauhnya korang, lamanya. Jam teruk ke tadi? Oh, iya ke? Dah lama lah kita orang tunggu. Kita orang tunggu lama gila. Aku tak pakai baju kereta tadi. Ya Allah, nak gimana cantik-cantik semua ni. Alah. Oh, nak peluk. Ah. Nak peluk. Agam. Abang. Alah je bagi tidur pun. Masa 11. Lamanya korang. Kita pakai baju tidur je. Jam eh? Jam. Jam. Jam teruk. Aduh. Mana Alam? Alam dengan anak jap. Oh. Okey, boleh makan, boleh makan. Boleh geng makan. Ambil makan. Mana Anik, Alam? Anik on the way. Bella? Alam mana ni kan? Alam anak tidur je dia datang. Balestier? Ha? Balestier mandi je. Balestier mandi. Anik on the way? Jauh mana ya? Aduh, ya dari Seremban. Oh, macam-macam lama ni. Naik mulut tu. El, come. Ni baju anak. Wah, memang sedap. Minta gila memang buat. Nasi ayam lah orang buat. Thank you, Mama. Kita pakai pinggan lasia je. Ya, ada lagi pinggan dia. Kalau pinggan dia. Orang jauh. Woi, orang jauh. Jalan jam. Jalan jam, sorry. Woi. Makan. Lama tak jumpa tu. Dari mana? Aku pergi Sedap bau. Makan. Makan. Baby nasi ayam ni. Rias. Jadi molek. Makan dulu. Kalau habis kita dah grab je lah. Jadi molek ni jadi molek. And footage ini. Ni last dia. Kita sambung dekat konten Aris pula. Korang boleh tengok kat sana, okey? Kata JR. Ya. Kata je ah. Oh, JR. JR. Dah saya yang masak. Sama-sama makan. Kita tengok reaction dia orang makan. Tengok tau. Oh, dia berdiri sendiri ni. Macam mana ni mama masak. So nak tak nak kena cakap sedap sebab dia ada kat sini. Tapi dah sejuk lah. Sedap Lagi sedap daripada kedai kan. Kena paksa cakap. Boleh buka kedai. Sedap ke lapar? Uish. Sedap. Okay, makan jemput. Ih, budak ni ya Allah. Geramnya. Sepakan rumah. Makan apa? Tengok Hira. Tak ada cap tangan. Tak datang cap tangan. Mana Raisha? Bukan sedap. Macam kat kedai. Okay. Cakap dah. Nasi komok kan? Sedap. Nasi ayam jadi nasi pomok. Tu sebelah tu. Nak makan tu. Boleh jual. Bismillah. Ini biasa cerewet sikit tau. Yang sini cerewet. Mungkin sedap Yang Habis lah dia. saya cerewet sikit. Tak kisah. Budak tu makan pedas ringgit Oh, lihat ni. Ni nasi ayam apa ni? Nasi ayam mama. Nasi ayam mama. Nasi ayam mama. Habis sedap. Nasi ayam mama. Dah Korang kena makan time panas-panas tadi. Masak hari-hari. Datang sini hari-hari. Tak, masalahnya Jom cakap nanti mesti diorang minta minggu depan pula. Ni hari-hari. Tak ada minggu depan dah. Hari-hari tu. Okey lah. Biar diorang makan dulu. Patut pun besar malah ayam. Tak lain. Budaknya mana banyak ada. Ayam ni rasa manis lebih. Ui. Terus lah potong. Tangan. Patut pun guys. Ui lain. So potongan ayam main peranan besar tau. Boleh panggil pakcik ayam ni? Bukan? Pakcik ayam nampak jahat saya. Banyak anak ayam. Bapak ayam. Kena panggil butler. Suka-suka lah orang English ni. Action. Kawan saya dah sampai. Kawan baik saya. Alis. Tengok. Yang saya tak tukar baju pun yang saya pakai jubah buruk je. Cantik je yang. Tudung pun tak ayam. Pakai tudung apa dia. Boleh je. You seorang kan kawan? Dengan boyfriend. Je. Dia apa dengan boyfriend? Lain. Lain. Guys, Anis single guys. Guys, korang kalau single approach lah Anis. Kat Instagram dia DM lah dia. Dia memang single daripada zaman saya study dulu dia memang single. Dah berapat sangat ni? Ha? Dia see look mommy's friend. Apa Yas? Sampai dah. Kau salah. Saya batik. Cantik ya? Dari mana ni nak cantik ni? Tengok tu dia bagi apa? Dia selalu bagi saya cream puff. Thank you Anis. Dia salam dulu.
Dia ni. So, Dia salam. Dia salam. Dia orang tu baru. mana lagi junior-junior yang lain yang badminton geng tu? Saya kemarin ajak-ajak semua orang. Saya tak ajak siapa-siapa pun. Tadi kau siap suruh bawa satu family tu. Polo. Tak lah. Dia tak datang pun. Jom kita tengok Anis bawa apa. Cream puff. Cream puff. Sedap ah. Sedap ah cream puff. Sedapnya cream puff. Tambah Pira. Tak tambah. Tapi ni ambil yang 4 aku tambah. Tak apa akan. Mesti orang tahu aku makan banyak. Tak masalahnya. Maita tambah. Sedap tak Maita? Sedap kan? Boleh jual tak? Disalahkan anak dia. Tapi memang selalu pun kalau saya dengan Rias pun memang selalu Rias saya makan banyak. Udah bagus buat je. See my body, see my pipi lah. Oh, le comelnya. Alara. Oh, sedap. Memang. Cuba tengok cerita dengan saya. Marah. Tak lambat. Dah putus angin dah. Turn off lah, turn off. Orang tambah. Tak, nampak habis. Tak, Mami tambah. Suruh tambah. Tu Mami tambah. Tambah-tambah banyak lagi nasi dalam periuk. Kita tak try lagi yang Joanna buat ni. Tak apa, saya punya tu macam biasa je. Tu dessert. Kita puji-puji yang Mama buat. Joanna dalam hati terasa. Tak apa, saya sebenarnya berharap tak payahlah makan sebab biasa je rasanya. Koktel sedap koktel. Koktel tak terah. Aku buat air sangkuit. Sedap air sangkuit tu Sangkuit sedap air sangkuit. Sedap air sangkuit Dia rasa sangkut. Enggak bisa. Saya buat ni. Oh, berpedih. Saya buat air. Pagi. Bukan pagi. Kita tengok abang main game. Abang main game apa? Abang main game apa? Rias dia memang selalu macam ni. Siapa-siapa pegang phone, pegang tablet, dia akan tengok je. Sebab dia tak dapat. Sebab dia tak dapat. Dia boleh duduk je tapi orang tu lantak lah, orang tu buka apa pun dia tengok je. Apa dia ni? Dia kalau cakap balik ni lain jadi dia. Tapi tadi aku tak dengar. Dia kurang ni dia kurang. Kurang apa? Tak. Sedap. sekarang? Sedap. Tak, aku suka. Jujur. Aku suka ni tapi aku tak tahu ni nama apa. Tapi dia sedap tau. Tak kata nak Aku makan dia, aku cuma tak tahu nama apa. saya duduk puji-puji. Kata sedap. Sedap. Puji-puji kata ni yang buat konten dia untuk Ya ke? Buat puji dia ni bukan boleh percaya. Kalau aku makan lagi macam mana? Makan Aku habiskan. Ni tak percaya yang ni percaya kat sini. Dia percaya betul. Ya. Sedap bread pudding. Ya, sedap. Dia tak manis sangat kan? Dia tak manis. Dia light. Jadi benda tu Oh, lagi sedap. Sebab tadi sos dia macam tak cukup. tapi boleh macam sebelah tiba-tiba jom. Sedap bread pudding. Boleh je sebab sumpah senang nak buat. Ha. Boleh Pak masuk oven je lah. Lepas tu Senang je nak buat. Siapa pula tu? Okay, makan. Anis. Macam mana Anis? Sedap tak? Sedap gila. Sedap gila. Macam kat kedai. Macam kat kedai. Lagi sedap dari kedai. Aku dah cakap dah. Mentang-mentang kita duduk sebelah. Harus. Dia betul-betul tambah Sedap sangat kan ni? Sedap. Betul-betul sedap. Betul-betul sedap. Kalau Fira pandai buat ni aku rasa ni je kot. Aku punya makan malam ke apa ke. Malas lah nak buat. Nak belajar lah ni. Saya Anik tambah 2 kali Sam. Masya-Allah. So, Bread pudding. Aku suruh buat boleh tu. Dah ni. Tolong buat ni. Habis dia gigit. kalau mau pernah makan, dekat Klok Tahu ada rasa sama dengan ni. Hai. Tahu. Bila masuk pula awak makan kat Klok Tahu makan dengan siapa Saya keluar dengan ada awet Arab. Wow. Datuk. Marah sekarang. Turun kat ilmu tu. Ni marah bapak awak. Adakah kita akan dapat anak perempuan? Anak perempuan. Ya, awak sayang mami ke? Saya Mami Jo. Saya Mami Jojo. Tak pandai buka. How yes. You have mashu. Wow, Farisha. Kau ingat kat aku. Thank you. Farisha. Selamat Raya. Lama kan? Macam mana tak ada orang?
Yelah, Suara Will macam ada nak- lagi. Masa dia pergi beraya lah. Dia cakap hari Ahad lah Will nak mari. Bayar kerja lah. Mana Yazid? Oh. Thank you Farisha datang. Weh, orang jauh weh. Lama tak tengok Farisha. Tak plan pun semua ni. Tengok Farisha. Tak, dia datang pada rumah aku. Tapi tak ada orang dia datang. Oh, mesti sembang air berbenas sini. Jom, nak main rumahnya duduk. Makan Syah. Ni kita memang untuk hidang tetamu. Apa ni? Jiran. Jiran je. Jiran je. Tengok ni. Ada beli. Okay lah, family. Sorry doh, family. Sorry doh. Jiran je. Sama. Aku level sama dengan India depan. Family, okay, Baru family. tak buat aku jiran. Sorry, family. Pasal tu Pasal-pasal aku dicuri. Family, sorry. Yang tu tengah bincang pasal movie. Yang ni tengah suap menyuap. Tengah makan lagi. Tira dah 3 kali tambah. minum susu. Ni, nak apa kakak? Kakak nak? Yang tu tengah main. Okay. Yazid, weh. Lama tak tengok Yazid. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sihat Yazid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin sihat. Makin handsome. Alhamdulillah. Amin. Makin kurus. Puasa ke? Wish, diet kita. Uish. Main gym lah ni. My gym. Datang. Masuk. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Mak saya batin. Allah. Okey Okey je. Makan. Masuk makan. Open house lah. Close house. Close house. Nampak? Kita dah close lah. How come you dekat sini? Dia dah duduk sini dah. Oh. Oh. Ajak. Nanti- Kita orang pun di sebelah ni. Depan ni. Terus lah. InsyaAllah. Pergi makan. Okey, bye. Okey. Wow. Jauh jam ke long? Okey, tetamu kita jauh datang jam. Ada. Orang semua dah sampai dah. Duduk makan. Makan Along. Makan Syah, makan Aziz. Ni. Melekat. Ada Jam. Jam kan nak datang kan. Oh, gila. Orang buat jalan macam tu. Macam mana lah. Ui, jiran. Sahabat aku jiran. Mana? Ui. Patutnya jalan depan kita kena save tau ni. Ui, dah buat macam-macam alasan. Ui. Tapi tadi ada nampak. Ada nampak apa ni? Tahu buruk. Suluk. Bukan aku seorang. Tengok tetamu pun ya. Sakut jam kau semua? Apa ni? Ui. Tengok ni siapa tidur atas saya. Baby Lara. Baby asli. Minum-minum koktel tidur. Senang. Tadinya tidur. Semalam saya bagi tidur Endra. Baby semua yang masuk ke tidur atas saya. Sebab saya banyak lemak. So dia macam sedap tidur berlemak-lemak macam tu. Wangi Ah, Busuk lah. Takut sekian. Okey, dia wangi. Siapa busuk? Look like Mami Aila cantik. Sebab tu baby suka tidur dengan dia. dia cakap Gila. Wangi. Dia tahu aku senyap dia tak ada lagi power. Uish. dia mana macam pegangan kau ni. Kindergarten kita hura-hara guys. Kindergarten hura-hara. Kindergarten hura-hara. Uish. Black backflip pula tiba-tiba. Guys, kindergarten hura-hara guys. Ni tengah nyenyak tidur. Sewa tu Aila. Ha. Sewa tu Aila. Cousin gaduh guys. Sorry. Sewa. Ha. Sewa tu Aila. Idris. Sorry. Allah comelnya lah, bagusnya lah. Uish. Okey dah. Aila hak. Oh, Jangan lolo. macam tu Riaz, look. Kalau you gaduh, dia akan marah juga tau. You understand? Riaz, look. Medium rare. Riaz, look. You want mama dia apa? This is what happen if you don't listen. Give mommy Look. your hand. Amla midres. Look. Saya macam tu. Look, masih bidu. Hey, you nak gimana sini? Sudah. Riaz, look. Abang Idris. Ni, kalau you buat masalah, look Abang Idris. Tengok Masyu buat macam mana kat Abang Idris. Bidu. Ni, Mami Bella. Bidu. Come. Bidu. Oh my gosh. Oh. Itulah dia
tak? Kalau lama kan, kalau dia peluk aku lama, aku buat kenduri doa selamat tu. Falisha makan dah. Kenyang. Jadi makan nasi. Buat apa ni Rias? Swimming ke? Alah, pelik-pelik lah. Nak pergi swimming ke? Nanti kita pergi swimming ke? Aduh. Yang bukan-bukan je lah air. Tahu lah. Ni lah aku je kita punya bread pudding. Cara Abid dah first. Kali kedua. Tak perasan. Ni saya buat. First time buat. First time buat. Okey lah. Alung makan. Tengok reaction Alung. Ni Mama masak ke? Jom masak. Mama. Saya mau masak. Riah dia orang main. Sebab besar benda ni boleh ramai-ramai. 1. Gas. 2. 3. Woi. Alah. Oh no, dragon. Oh lo. Is this strong? Allah, sakit. Ni siapa yang excited sebenarnya ni? Budak-budak ke yang besar budak ni? Mana lagi 1? Yes. 1. Ini bagi Mama. Sampai dah dia Sabrina. Cantiknya. Makin berseri-seri. Selamat Raya. Ni open house semua sebab dia orang lah tiba-tiba datang. Sebenarnya kita orang tak open pun, kita orang close. Tapi tiba-tiba jiran sebelah ramai. Penuh lah. Tu Anis. Makan. Kita orang masak sendiri tau. Kesian Anis dia sorang-sorang dari tadi. Enjoy je makan. Yeah. Keadaan semasa, semua orang ada urusan masing-masing. Semua orang sangat sibuk lah sekarang ni. Dan sedap Sedap. Boleh jual ni. Wey. Semua kata nak jual kat bazar. Betul. Tahun depan tak tahu lah macam mana. Ni saya tambah second round. Boleh tambah dah sebab semua orang dah sampai. Tadi takut tak cukup. Korang boleh tambah sebab dah ada banyak lebih. Alhamdulillah. Oh no, nak salam tangan kita kotor-kotor pun nak salam. Aduh, no, good boynya. Nak balik dah. Dah kenyang dah Kaila. Kenyang dah? Oh, salah. Bagus. Rias. Confused. Ini rumah aku ni. Pergi sebelah je. Wow, dia nak try. Ini saya buat tapi kalau tak sedap bukan saya buat lah. Second. Yang ni dari tadi dengan tattoo tak habis-habis. Amboi. Aduh. Habis lah. Yang melayan yang ni. Dia dah edited tu. Edited dah. Oh, ini dunia saya sebenarnya. Yang ni Joy ikut resepi ni dipakai susu full cream. Lepas tu custard powder. Lepas tu gula. Diorang tak suka yang banyak kismis tu. Oh, Jo tak makan kismis tu. Tak letak kismis. Jo letak ni chocolate chips je. Kurang rasa. Jadi lain lah rasa dia. Betul. Kan? Oh, rupanya ramai rupanya. Macam saya. So, saya punya sedap sebab chocolate chips je. Sama. Diorang tak makan benda ni sebab kismis. Betul. Sedap ke yang? Sedap weh. Sedap weh. Macam tak percaya Dia sangat. curi. Aduh. Tu ada lagi yang dia ambil lah. Tak curi orang punya yang. Tiba-tiba datang masuk makan pinggan orang. Dah mencuri yang tu tahu. Baru kalau berkumpul makcik-makcik. Makcik-makcik memang suruh buat ni. Oh. Favorite orang. Asal lu tak pernah buat sebelum ni? Tak minta. Tak tahu. Aku tak minta. Banyak tahu orang pandai buat. Lepas ni. Post kat IG aku buat tu mesti kau tak tengok Tak zaman 2000 berapa tu? Tak lah, akak lupa nak unhide dia. Oh, damn. JJ. Bukan tadi dah salam ke? Oh, main tangga ni. Main tangga ni. Awak ke yang ajak? Oh, pakai jubah tapi banyak akal ni. Mana abang? Mana Rias? Show me your cards. All cards at your hand. Tengok hand Rias. Wow, Idris tengok. Kat pipi, kat tangan. Wuih, Rias tengok. Ush. Ni tengok. Wuih, sampai kat pipi ni. Ush. Pipi Rias mana pipi Rias? Nampak tak ada? Cantik lah Anggun. Mana Rias punya? Wuih, Ayla tengok Ayla punya tangan. Ush. Salam. Okay, nak balik dah. Oh. Jom. Saya pun ada. Tada. Thank you. Saya pun ada. Rias, tak ada kawan dah lah Rias. Tak ada kawan dah. Semua balik. Kita orang hantar letak je boleh. Kawan nak balik dah.
Sini dah macam 4 orang anak. Aku nak Kau nak balik, kau tinggal nak? Kau tak apa, tinggal je. Ni nanti dia bangun aku call. deh. Biar je. Ganggu dia. Okay, bye. Bye. Okay, bye. Biar je dia. Dia tak mengganggu pun. Tapi pampers dia lah dah penuh. Tu je lah. Tukar time tidur dia bangun tak? Oh, sendu lah rumah kita. Nak gerak dah. Ambil cream puff satu. Nanti datang balik. Oh, okay datang balik Okay, datang Okay, mantap. Datang balik. Lepas dah lapar, datang. Okay, tidur. Jom kita tengok Rias. Rias dah tidur dah. Bilik dia penat dah ngantuk. Sebab hari ni dia bangun awal. Oh tu. Dia borong kita punya ni. Tolong Orang apa? Ambil. Saya memang banyak. Saya siapa-siapa datang memang saya selalu kata buka lah drawer ni. Habiskanlah. Sebab saya nak habiskan memang saya tak mampu. Saya cuma kot je lah. Jadi kita orang ambil lah yang tak boleh pakai. Yang tak boleh pakai. Okay. Ambil. Ini dia. Alright guys. Okay guys, so kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Nampak Ani tinggal mama seorang dan kawan-kawan saya kat atas tengah memborong. Okay, dia semua baru bangun, dia tak ada mood. So itu sajalah konten kita. Korang dapat resepi bread butter pudding kita. Orang semua suka dengan puding saya. Kata kan saya suka tak? Sedap. Betul ke? Betul. And then korang dapat bread pudding punya resepi, dapat apa lagi? Tengok kita punya macam mostly ni macam vlog close house. Okay, ni bukan apa house, ini adalah close house. Ya, untuk jiran-jiran je. Alang-alang dia orang datang stay over rumah Fini. Kita jemput lah. Nak apa? Nak more? Macam nak more? Okay lah guys. Okay. Itu sahaja konten kita untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Hope you guys enjoy our vlog. See you in next video insyaAllah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Cik. Wek. Yes, wek. Cepat, cik, wek. Cik, wek. Tak ada mood. Okay, bye.